Assalamualaikum. Hari ni kita nak mari baca upai ikan patin dah. Kita bakarnya 4 bahan sahaja. Kita bakar sirap, lepas tu asin vanila tu hot pisang dah. Lepas tu kita bakar upai dedok ikan keli dengan dedok jagung. Dah. Kita bubuh dalam pedi dulu. Lepas tu kita bubuh dedok jagung dah. Lepas tu kita bubuh sirap pisang. Okey. Lepas tu kita ambil vanila perisa pisang. Kita bubuh dah. Kita nak nampak hijau. Lepas tu dia bang dengan vanila pisang tu. Tarik dia mari. Lepas tu kita gaul-gaul dia biar sebati. Lepas tu kita tinggal dia dalam 15 minit dah biar dedok tu itu molek lah, acu molek. Kita letak di spring tu kemas molek lah.